Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini kita akan tukar roda sliding door. Roda sliding door yang dah rosak. Okey, kita akan tukar dan buka. Kita buat sendiri. Okey, ni skru bawah ni kita kena buka, dan skru kat atas ni pun sama, kita kena buka dahulu. Okey, kita mulakan. Kita buka skru dahulu. Okey, selesai skru yang di bawah. Okey, kemudian yang di atas pun sama, kita buka dahulu, tapi dia agak sempit lah. Okay, kemudian kita tarik keluar, dia punya frame tu. Okey, tengok. Okey, kemudian kita congkil, kita keluarkan roda yang lama. Okey, yang bearing dah rosak, bearing pun dah rosak. Okey, so yang ni kita akan tukar yang baru. So yang baru ni saya beli dekat hardware. Okey, hardware ni beli RM8 je. RM8. Tengoklah kat hardware mana-mana yang kamu berkenan. Kalau kata panggil kontraktor datang, lebih kurang dia akan charge RM100 untuk tukar sliding door 2 roda. Okey, so benda ni kita boleh buat sendiri. Okay, ini kita boleh adjust dia punya ketinggian, sama ada tinggi atau rendah lah. Okey, skru ni. Okey, kalau rasa dah ngam, dah okey, cun. Okey, kita masukkan, kita akan masukkan ke dalam tempatnya. Okey, kita angkat sikit dan tolak masuk lah. Okey, okey, ngam. Okey, ngam. Dan kita adjust, ikut kita rasa lah, ikutlah kedudukan tinggi atau rendah. Okey, 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 kemudian dah okey, kita pasang balik lah. Kita pasang balik, kita skru, kita ketatkan. Kemudian jangan lupa getah, tolong rapatkan, tolong masukkan supaya cermin tu dalam keadaan yang okey lah, tak ada longgar. Okey, kasih rapat semua. Okay, kemudian kita pergi ke satu lagi, roda yang nombor 2. Okey, sama juga, kita buka dia punya skru, skru di bawah. Kemudian kita akan buka yang di atas. Okey, okey, yang di atas pun sama, kita buka, kita renggangkan dia supaya frame tu boleh cabut. Okey, so kita cabut frame dia. Okay, pun sama, kita congkil keluar, tapi hati-hati lah, kadang dia ketat sikit. Hati-hati. Okey, ngam dah cabut. Okey, yang rosak kita keluarkan. Biar semua dah tercabut lah. Okey, so ini yang baru. Okey, yang baru kita akan pasangkan. Okey, kita angkat sikit dia punya sliding tu. Okey, kita tolak masuk. Ya, okey, ngam. Okay, kalau nak adjust ketinggian pun boleh lah, adjust ketinggian dia. Okey, kita ngam. Okey, so kita masukkan getah. Okey, kita rapatkan getah kembali. Okey, ngam. Okey, kemudian kita rapatkan, kita masukkan dia punya frame. Okey, kita rapatkan. Okey, dah rapatkan. Okey, kita ketatkan skru lah. Okey, okey, kita ketatkan skru atas dan bawah lah. Di bawah dan di atas skru. Okey, dah selesai. Alhamdulillah. Okey, lancar. Roda dah baru, dah tukar baru. Okey, dah lancar, tak ketat-ketat lagi. Okey, itu saja. Okey, terima kasih kerana tonton. Okey, jangan lupa like, subscribe dan juga tekan loceng. Terima kasih.